Biarpun khemah perniagaan mereka dinaiki air sejak Khamis, susulan limpahan air Sungai Johor akibat hujan lebat pada Rabu, rata-rata peniaga di tempat bazar Ramadan kota di Kota Tinggi tetap bersemangat untuk meneruskan perniagaan masing-masing. Tinjauan Sinar Harian ke lokasi mendapati golongan peniaga sibuk mengemaskini barangan jualan masing-masing bagi memulakan semula perniagaan mereka pada minggu terakhir Ramadan. Malah, bagi mereka, perniagaan ini perlu diteruskan dan berharap limpahan air akibat hujan lebat tidak berlaku lagi. Semalam air naik tinggi petang lah. So dah melepasi platform kita ni, dan kita terpaksa keluarkan barang semua untuk selamatkan barang-barang sebelum berlaku lebih teruk. So ini memang dah kosong lah, tak ada apa-apa, dan kita kena setting balik hari ni. Kena masuk balik barang untuk meniaga balik sebab ini dah masuk minggu-minggu terakhir puasa, dan kita memang nakkan kemeriahan tu dan berpuasa niaga bulan puasa tu. So kita baru kita kena masukkan hari ni, malam tu kita dah start niaga lah. Macam semalam, sebab saya dekat atas, lepas tu ada kawan macam info lah, kata awak macam mana air sungai tu tengok dah macam orang kata dah nak naik kan, tu nak takut banjir tak? Tapi sebab saya tak, macam kita tak biasa dekat sini kan, kita tak tahu sama macam mana keadaan. Bila saya dah sampai saya turun ke bawah tu, saya tengok air dekat situ dah mula naik, dah macam dah ada kan. Sampai sini saya tengok air dah ada dekat situ, dah nak naik sampai ke sini kan. Jadi saya cakap dengan pekerja, macam mana ni Man, kita 2 orang je, sebab yang pekerja 2 orang lagi tu dia tak boleh datang sebab macam jalan putus kan. Jadi saya dengan 2 orang datang dengan Man tu. Tapi tanya Man, okey tak, kita sempat tak ni? Lepas tu tak apalah, kita sambil kemas tu, baju tu adalah basah kan, macam baju, macam barang-barang tumbang sikit kan, basah. Lepas tu sambil saya kemas tu, tumpanglah dekat dengan plaza tu. Ada juga macam member 2 orang, dia datang bantu sekejap kan, untuk kemas bawa angkut barang ke sana.